Okey, ni untuk setup tenggiri ya. Sotong tutorial macam mana kita nak pasang sotong. Ni adalah ladung 30 gram boleh, 40 gram boleh. Sotong ni panjang 15 cm, 12 cm boleh, 15 cm pun boleh. Ni adalah matekai. Ni matekai biasa, tak ada pambut apa, cuma kita bopin 3 ni untuk bagi dia panjang, bagi sama parah dengan hujung sotong. Ya, ni dah siap pambut. Sama juga, dia panjang ya, lebih kurang hujung dengan sotong ni. Ni assist hook yang mana buah kat jig, coaster pun boleh. Ni cuma pendek, kita kena tambah pin lah. Kalau sebolehnya matekai ni mau hujung sotong ni lagi cantik ya. Okey, sotong ni dia tak ada lubang dia akan katup, cuma kita kena potong ni bagi ada lubang untuk kita masukkan leader mainline dari mainline kita masuk. Okey, second kita masukkan ladung sama ada 30 gram ataupun 40 gram masuk dari bawah. Kita tekan sampai atas, sampai dah rapat ke atas. So dah siap buah ladung dalam sotong kita. Yang kedua, kita ambil leader kita, masuk dalam lubang ni. Dah masuk, dah tembus sampai ke bawah ni. Kita ambil pambut kita. Ni ada stay 50 pound. Kita ikat macam biasa, ikut kesesuaian kita, macam mana kita ikat selalu. Kita pusing 5 kali. Masuk dalam lubang ni 2 kali. So tarik sampai rapat. So dah siap ikat. Macam ni jadi dah. Okay, matekai duk ngam-ngam dengan hujung sotong. Ini untuk 15 cm punya sotong. 12 cm dia pambut dia pendek sikit ya. Yang lain pun sama, lebih kurang step begitu juga. Cuma ada beza matekai ya.